Assalamualaikum. Hey guys, kita kembali ke rancangan trip Surabaya dan juga Bromo. Setelah selesai acara dekat Bromo, kita orang berangkat ke safari pula. Nak jalan-jalan dekat dalam zoo. Perjalanan daripada Bromo nak ke safari ambil masa dalam 2 jam jugalah. Sebelum nak masuk safari tu, kita orang beli siap-siap carrot, buah-buah yang untuk bagi haiwan dalam safari makan. Kat dalam zoo pun ada, tapi jual agak keras lah harga. So supir tu suruh beli dekat luar. Masuk safari kat sini pun kena beratur sebab ramai betul orang kat sini. Yang bestnya boleh bagi haiwan makan dalam kereta lagi. Nanti supir yang bawa korang tu akan bagi tahulah mana laluan yang korang boleh buka tingkap dengan yang tak boleh. Takkanlah lion kau tengok lion ke harimau kau pergi buka tingkap. Tu bukan boleh bagi makan, tu kau yang kena ngap nanti. Kalau nak bagi beruang makan pun boleh. Korang kena macam naik lori yang dalam penjara tu. Tapi kita orang tak bagilah. Kita orang naik van yang supir bawa. So mana yang haiwan kita orang boleh bagi makan, kita bagilah. Irene paling excited bagi rusa ni makan. Dengan dia terjerit. Rusa tu pun confused. Dia ni menangis ke, suka ke, gembira. Aku pun tak nak kalah. Bagi zebra makan. Ni adik aku pun sama bagi gajah. Bagi gajah-gajah kat sini sihat-sihat weh. Setelah selesai jumpa gajah, jumpa pula badak air. Nak bagi badak ni makan macam main bola apa ni? Baseball weh. Faham pula dia. Bapak Hippo. Jawab Bapak Hippo. Okey. Lepas satu binatang kita orang bagi makan. Mujurlah makanan kita orang beli tu cukup untuk bagi haiwan makan. Sebab juga bagi zirafah makan. Zirafah kat sini sihat-sihat ya dan tinggi. Dah mandi perlu bagi haiwan makan, kita orang masuk pula safari. Safari ni besar tau. Ada dekat dalam ni pun ada permainan dia. Taman tema tengok binatang lah juga. Ni show ni yang kita orang tak boleh rekod. So rekod muka je lah. So diorang lebih pada lakonan. Dalam pada masa yang sama nanti akan keluarlah haiwan-haiwan dalam zoo ni. Sempat juga kita orang naik buggy and then pergi tempat yang best macam jambatan ni. Boleh tengok buaya dekat bawah dia. Besar tak besar. Banyak juga tempat kita orang miss. Sebab masing-masing dah penat nak cari hotel, nak baring je. Mak dengan bibik macam biasalah. Dah surrender dah. Tak nak jalan. Nak duduk dekat buggy ni je. Masing-masing fikir nak katil je ya. By the way, kita orang menginap dekat safari, hotel safari kat sini 1 malam. Sebab esok kita orang nak berangkat ke Surabaya untuk terbang balik ke Malaysia. Inilah hotel safari dia. Boleh tahan besar. Aku dengan sebilik dengan musuh aku, bibik dengan anaknya. Bilik kami ada link. Cuma bilik mak dengan adik aku bilik lain. Tapi